Apabila bersiar-siar di lorong-lorong sekitar bandar, anda boleh melihat kepelbagaian panorama hidup di bandar yang padat dan bersejarah ini. Lihat pemandangan di lorong seperti ini, bagaimana masyarakatnya mencari rezeki, berniaga berbagai-bagai jenis makanan, pakaian dan bermacam-macam jenis barangan lagi. Saya mengunjungi sebuah bangunan lama yang telah diubah suai dan dijadikan sebuah restoran. Sambil menikmati kopi Vietnam yang terkenal, pemandangan yang sangat menarik. Bangunan lama di lorong yang sempit tetapi diubah suai menjadi tumpuan untuk berehat. Bagi saya, ini suatu usaha kreatif yang lahir dari suasana yang penuh cabaran untuk hidup di bandaraya seperti ini. Pasar Dong Suan juga menjadi salah satu destinasi tumpuan pelancong untuk membeli belah. Bangunan pasar yang terletak di kawasan penempatan lama ini dibina pada tahun 1889 dan mempunyai reka bentuk Soviet. Dong Suan Market merupakan salah satu bangunan tinggalan Perancis dan ianya dibina pada tahun 1890. Bangunan Dong Suan Market ini telah banyak kali dibaik pulih, terutama sekali pada tahun 1994 akibat kebakaran besar yang berlaku sehingga hampir memusnahkan keseluruhan struktur asal bangunan ini. Dan kalau anda nak tahu, bangunan Dong Suan Market ini merupakan bangunan indoor market yang terbesar di Hanoi dan ianya kini menjadi tumpuan para pelancong, terutamanya pelancong dari Malaysia untuk membeli barangan secara pukal, termasuklah tudung, kain, baju kurung, kerongsang, baju Melayu dan banyak lagi untuk dibawa pulang ke Malaysia dan diniagakan semula di sana. Apa kata, bersama saya kita terokai, kita lihat apa yang menarik di Dong Suan Market di sini. Terkenal sebagai pasar tertutup atau indoor market yang terbesar di Hanoi. Mengunjungi pasar ini, anda boleh mencari apa saja barang keperluan, barang mentah hasil keluaran Vietnam, cenderahati, pakaian, aksesori, barangan elektronik, keperluan rumah dan sebagainya. Harga yang agak murah tetapi perlu berhati-hati agar tidak tertipu. Dalam episod ini, saya telah membawa anda untuk melihat tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat tarikan pelancongan dan yang paling utama ialah saya kongsikan kepada anda bagaimana masyarakat Islam minoriti di sini walaupun berbeza latar belakang negara, namun mereka bersatu hati untuk menegakkan syiar Islam di bumi Hanoi yang pesat membangun di sini. Kewujudan Masjid Al-Nur pula membuktikan bahawa sejarah perkembangan agama Islam yang cukup panjang di sini. Manakala pelancong yang datang di bumi Hanoi, khususnya pelancong beragama Islam dari serata dunia, termasuklah dari Malaysia, telah membolehkan peluang perniagaan makanan halal dan juga agensi pelancongan Islam terus berkembang di negara Vietnam ini, khususnya di bumi Hanoi. Apa yang dapat saya kongsikan ialah konsep makanan halal dan juga restoran halal, dan semoga ianya dapat menjadi panduan kepada anda jika melancong
berlangsung di bumi yang majoritinya bukan Islam seperti di negara Vietnam ini. Baiklah, perjalanan saya di Bandaraya Hanoi berakhir di sini. Namun pada minggu hadapan saya masih lagi berada di Vietnam. Saya akan meneruskan perjalanan saya ke Bandaraya Ho Chi Minh. Apa pula yang menarik di Bandaraya Ho Chi Minh? Kita jumpa di episod yang akan datang. Tambiet, Hen Gap Lai, salam jejak halal ASEAN dari bumi Vietnam. Semoga ianya memberi inspirasi kepada anda semua pada episod kali ini. Dan jangan lupa